Hai guys, korang tahu tak macam mana defect inspector cek bumbung rumah korang? Video kali ni aku nak terangkan dua kaedah yang biasa digunakan oleh LSB inspector untuk cek defect dekat bumbung. Okey, yang pertama, roof walk. Macam yang korang tengah tengok dalam video ni, bila buat roof walk, kita akan cek kawasan yang selamat untuk dipijak. Bahagian yang selalu kita orang akan cek adalah roof ridge. Kita akan angkat sikit roof ridge tu untuk tengok ada ke tak bitumen flashing. Untuk unit rumah ni, dia dah siap seal dia punya roof ridge. Selain tu, kita juga boleh cek skru yang missing atau longgar. Macam yang korang tengok dekat rumah ni, dia punya skru gutter dah hilang. Tak lupa juga untuk cek roof tile yang chip atau pecah. Nampak macam kecil, tapi benda ni boleh bagi efek besar bila hujan. Untuk kaedah yang kedua pula, kita guna drone. Drone ni digunakan untuk danger zone yang tak boleh access guna roof walk. Selalu kita gunakan drone ni untuk tengok side wall yang tinggi, hujung-hujung gutter, dan untuk tengok overall condition bumbung. Ini adalah contoh-contoh gambar yang kita ambil daripada drone. Roof yang tak boleh diakses, hujung-hujung roof dan hujung gutter. So gabungan roof walk dengan drone ni buat inspection jadi lebih detail, lebih selamat dan lebih komplit. Kalau korang rasa pening, tak pasti ada defect ke tak dekat rumah korang, jangan risau, terus je kontak kami di LSB, biar tim kami yang tolong cek dan explain satu-satu untuk korang. Macam ni, bukan macam ni guys. Let LSB secure your investment.